지치지 않기를 바랬죠. 처음 그대 내게로 오던 그날에 잠시 동안 적시는 그런 비가 아니길 간절히 난 바래왔었죠. 그대도 내 맘 알아요. 매일 그대. Tok Bati tu. Mana. Tu. Situ. Jom baca dia. Jom. Warga Gasing. Oi, Kau nak apa? kita orang tak suka tak kau kat sini. Itulah. Kau bukan orang sini pun. Kau tak layak duduk sini. Tapi aku tak kacau korang pun. Tengok tu. Kenapa tu? Kau kenapa ni? Kenapa korang bully dia? Tak ada akak. Dia orang asing. Dia tak layak duduk sini. Korang ni, bila korang bully dia, bukan tunjuk yang korang kuat. Tapi tunjuk yang korang lemah. Cuba fikir perasaan dia. 5 hours later. Kita orang nak minta maaf pasal hari tu. Kita nak minta maaf pasal hari tu. Hai, mana anak aku ni? Daripada tadi aku cari. Ni pun. Mana kau tadi? Puas aku cari kau. Mak nak apa ni? Orang penat lah, Mak. Kau ni penat kenapa dia? Cerita tak, Mak? Saya penat dah, Mak. Orang kat sini asyik mengata saya yang saya ni anak parti. Saya serabut lah, Mak. Hai, masalahnya ayah kau dah lama meninggal. Jadi benda yang lama janganlah dikenang. Nanti luka yang lama kembali berdarah. Faham? Oleh sebabkan itu, kau kena kuatkan semangat. Hidup kita ni keras. Jadi janganlah mudah putus asa. Faham? Saya dah cuba dah, Mak. Tapi kadang-kadang saya takut. Takut kenapa? Kau ni satu-satunya anak aku. Jadi janganlah mudah patah semangat sebab aku sentiasa ada di samping kau. Faham? Okey. Dah, jangan sedih-sedih. Seperti yang kita dapat lihat tadi, kisah Sarah mengingatkan kita bahawa status warga negara bukanlah segala-galanya. Dalam kita menilai nilai seseorang itu, integriti dan usaha keras di dalam hidupnya harus dipandang. Dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan kaum, penerimaan serta latar belakang dan perpaduan adalah asas kepada kekuatan sesebuah negara. Janganlah kita mudah menolak atau menepikan setiap seseorang itu hanya kerana mereka tidak mempunyai dokumen ataupun mempunyai asal-usul yang berbeza daripada kita. Sebaliknya, haruslah kita meraihkan perbezaan dan berikan peluang dan hak yang sama rata kepada mereka untuk membina kehidupan yang lebih sejahtera. Ingat, kerana di sebalik status dan identiti tersimpan hati yang mahu diterima dan disayangi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan MPU 31062 akan membentangkan tajuk Perspektif Metafizik Kenegaraan, Faktor Warga Asing Memohon Naturalisasi di Malaysia. Dalam era globalisasi, ramai warga asing berhijrah dan memilih Malaysia sebagai tempat tinggal. Proses naturalisasi memberi kewarganegaraan kepada bukan rakyat yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Kajian kami akan melihat isu ini melalui perspektif metafizik kenegaraan, iaitu bukan hanya dari sudut undang-undang tetapi juga nilai dan identiti nasional. Terdapat dua objektif bagi kajian kami, iaitu yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mendorong warga asing memohon naturalisasi di Malaysia seperti kestabilan politik, peluang ekonomi, keselamatan dan hubungan kekeluargaan. Dan yang kedua, menilai implikasi permohonan naturalisasi terhadap identiti nasional dan kedaulatan negara berdasarkan perspektif metafizik kenegaraan. Kami menggunakan dua kaedah utama. Pertama, kajian keperpustakaan. Ia merujuk kepada buku
jurnal dan laporan berkaitan naturalisasi dan falsafah kenegaraan. Yang kedua, kajian lapangan. Kajian lapangan ini menggunakan kaedah soal selidik iaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan borang soal selidik yang mengandungi soalan-soalan terstruktur atau separastruktur untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Faktor utama warga asing memohon naturalisasi ialah kestabilan politik. Malaysia terkenal dengan kestabilan demokrasi, keamanan dan perlindungan hak asasi. Mereka melihat negara ini sebagai tempat selamat untuk membina masa depan. Malaysia mempunyai ekonomi yang berkembang dan banyak peluang pekerjaan, terutamanya dalam sektor perkilangan, perladangan dan pembinaan. Warga asing yang menetap dan bekerja di sini ingin terus tinggal dengan lebih selamat melalui pemilikan kewarganegaraan. Faktor ketiga, kualiti hidup. Kualiti hidup yang baik juga menjadi faktor. Malaysia menawarkan kualiti hidup yang lebih baik dengan sistem kesihatan, pendidikan dan keselamatan yang stabil. Kos sara hidup yang berpatutan ini turut menjadi tarikan warga asing untuk menetap di sini, terutamanya bagi yang datang bersama keluarga. Faktor keempat, kekeluargaan. Aspek kekeluargaan juga memainkan peranan penting dalam keputusan warga asing untuk tinggal di Malaysia. Ramai warga asing telah berkahwin dengan rakyat tempatan atau mempunyai keluarga di sini. Ikatan kekeluargaan ini memudahkan penyesuaian, memberi sokongan emosi dan mendorong mereka untuk terus menetap dalam jangka masa yang panjang. Menurut data Jabatan Imigresen Malaysia, lebih 31 juta warga asing masuk ke negara ini dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah permohonan naturalisasi meningkat dengan ketara sejak tahun 2021. Ini menunjukkan tarikan Malaysia sebagai negara destinasi kekal semakin kuat. Di pendapat cadangan pula, kami percaya bahawa kerajaan boleh meningkatkan kefahaman daripada segi kenegaraan dan juga social integrity ataupun integrasi sosial. Selain daripada itu, bagi pihak masyarakat pula boleh melakukan aktiviti-aktiviti komuniti bersama warga asing agar mereka tidak merasa asing dan juga dapat memahami budaya kita. Akhir sekali bagi pihak NGO pula, mereka boleh mengadakan kelas-kelas fahaman ataupun kelas bahasa bagi warga-warga asing ini agar mereka faham dan mengambil cakna akan budaya negara kita supaya proses integrasi sosial ini dapat dilakukan dengan baik. Kesimpulannya, permohonan naturalisasi bukan sekadar prosedur undang-undang yang boleh dipohon dengan begitu mudah. Ia mencerminkan nilai metafizik kenegaraan seperti jati diri, kesetiaan dan juga semangat kebangsaan yang tidak boleh semudah itu dijual beli atau dikompromi. Malaysia perlu bijak menimbangi antara keterbukaan terhadap warga asing yang ingin menyumbang dan juga perlindungan terhadap identiti nasional agar warisan bangsa terus terpelihara. Dalam dunia globalisasi hari ini, keutuhan negara bukan hanya bergantung pada sempadan fizikal tetapi juga pada kekuatan nilai dalam perpaduan rakyatnya. Sekian, terima kasih.